anda menyesal tak tahu benda ni? Beli rumah RM490,000 tapi market value RM520,000. Dapat ke pengecualian duty stamp? Jawapannya, mungkin akan buat anda terduduk. So, anda ingat harga rumah dalam SMP bawah RM500,000, automatik akan dapat pengecualian duty stamp. Contohnya, kalau harga rumah dalam perjanjian RM490,000, memang bawah RM500,000 kan? Tapi market value rumah tu sebenarnya RM520,000. Anda ingat, anda layak dapat pengecualian. Sekali surat sampai, anda kena bayar penuh duty stamp. Masa tu, duit tunai tak standby. Mana nak cari? Save dan like dulu video ni sebab Melissa nak bagi satu manfaat. Sebenarnya LHDN tak tengok bulat-bulat harga yang anda tulis dalam SMP itu. Mereka akan rujuk penilaian dari JPPH atau Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta. Duty stamp dikira berdasarkan nilai mana yang lebih tinggi, sama ada harga SMP atau harga pasaran sebenar. Kalau JPPH kata nilai rumah tu RM510,000, walaupun anda beli pada harga RM490,000, maaf cakap, LHDN dia akan ikut nilai RM510,000 itu. Maksudnya anda dah tak layak dapat pengecualian duty stamp untuk rumah pertama bawah RM500,000 tu. Saya Melissa, kepakaran saya ialah bantu susunkan profil dan padankan anda dengan pembiayaan rumah yang sesuai. Sebelum letak booking, semak dulu indikatif market value dengan jurunilai bank. Kalau bank pun nilai tinggi, besar kemungkinan kerajaan pun nilai tinggi. Jadi jangan ambil risiko buta tuli. Pastikan anda ada strategi. Follow Melissa for more tips.